Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum semua. Jadi kita nak start tadabbur. Ni saya kejutkan kawan kita kejap. Tadabbur surat 192 tak silap saya, surat Taubah ayat 33 34. Ayat 32 33 34 betul. Okey, jadi ni ayat yang kita biasa dengar lah sebenarnya. Surah Taubah ni surah yang datang selepas surah Anfal. Semalam kita tadabbur surah Al-Anfal. Hari ni kita nak tadabbur surah Taubah, yang mana surah Taubah ni surah terakhir sekali turun. Dia ada banyak fasa lah. Dia ada fasa yang turun awal, ada fasa yang turun akhir. Tapi dia dalam susunan dia adalah surah terakhir yang turun dalam sirah. Dalam sirah. Sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia kan. Tapi ada ayat boleh tengok balik lah. Maksudnya dia bukan sekaligus turun. Dia turun berfasa-fasa. Cuma dalam bila tengok asbabun nuzul tu dia turun pada selepas Fathul Mekah. Selepas Fathul Mekah. Jadi basically dia turun ayat surah Madaniyah, yang mana kita tahu Madinah ni masyarakatnya majmuk. Ada orang musyrikin, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang munafik juga. Itu Madinah punya konteks. Dan kenapa digelar surah Taubah? Sebab di dalam surah Taubah ini ada 17 kali kalimah Taubah diulang. Yang mana dalam surah Al-Baqarah, yang sepanjang-panjang surah Al-Baqarah tu pun hanya 13 kali sahaja perkataan Taubah ada. Tapi dalam surah At-Taubah ada 17 kali. Banyaklah. Okey. Jadi kita nak tengok ayat 33 ni. 33 Walladhi arsal. Tak, 32, 33 kita punya tadabbur. 32, 33. Saya betul kejap. Okey. Ayat 32 ni, kalau kawan-kawan tengok, perempuan tengok, dia lebih kurang dengan ayat surah As-Saff ayat 8. Ada beza sikit lah. Dalam surah As-Saff ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Saya tengok balik surah As-Saff ayat 8. Apa yang beza sangat, maksudnya beza dia sikit. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok tafsir, ulama dia akan bandingkan surah As-Saff ayat 8 dengan surah Taubah ayat 32 ni. Surah As-Saff ayat 8, Allah SWT berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi dalam surah Taubah ayat 32, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballah, ada tambahan kan, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi dalam surah As-Saff mutimma nurihi. Ini yutimma nurahu. Fi'il pula, fi'il mudhari'. Jadi apa yang signifikan surah ayat ke-32 ni? Kata ulama dalam tafsir Tahrir Ibnu Ashur, beliau kata ayat 32 dalam surah Taubah ni dia agak keras sikit bunyi dia berbanding dengan surah As-Saff ayat 8. Kenapa? Ada perkataan wa ya'ballah, Allah enggan. Dan kita baca maksud dia kejap. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Yatfa' ni apa? Yatfa' ni macam meniup. Mereka nak memadamkan cahaya Allah tu dengan tiupan. Bagi saya cek sekejap Yatfa'.
Tetapi Allah enggan. Wa ya'ballah. Allah tidak menghendaki. Illa, kecuali an yutimma nurahu, menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafir. Jadi bunyi dia agak tegas dekat sini. Allah kata Allah enggan apa yang dikehendaki oleh orang kafir, musyrikin tu, orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala enggan. Maksudnya keinginan mereka tu tak akan terjadilah. Yatfa' ni memadamkan, atfa'a yutfi'u, memadamkan. Tapi dia nak padam dengan apa? Mereka nak padamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Dengan mulut mereka. Kata ulama, ayat ini dia address siapa? Al-kafirun dekat sini dia umum kan. Al-kafirun dekat sini umum, yang mana termasuk semua orang kafir lah. Tak kisahlah dia ahli kitab ke, Quraisy ke, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Yahudi ke, semua tu termasuk dalam kalimah umum, kafirun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bila mereka sebut yutfi'u, mereka mahu memadamkan dengan mulut mereka. Ada yang kata macam meniup cahaya kan. Ada ulama juga mentafsirkan bahawa mereka mengejek-ngejek ataupun menuduh-nuduh Rasulullah SAW sebagai penyihir. Dan orang yang tukang sihir. Waktu wahyu sampai tu mereka kata Nabi Muhammad ni dia sihir je. Jadi dia berharap kalimah-kalimah yang mereka sebut tu dapat memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Allah, apa maksud nur Allah? Cahaya Allah. Cahaya Allah ni juga adalah kalimah yang umum. Sesuai dengan perkataan kafirun. Kalau kafirun tu umum, meliputi semua orang yang mengingkari ayat Allah. Nur Allah ni juga umum, meliputi semua kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah rasulnya ke, termasuk rasulnya, kitabnya, ajarannya. Dan semualah apa yang terkandung dalam agama Islam tu termasuk dalam definisi nur Allah. Jadi orang kafir ni yang ahli kitab, musyrikin Quraisy, musyrikin dan Nasrani ni, mereka berharap ataupun mereka nak memadamkan cahaya Allah yang meliputi semua benda ni dengan mulut mereka saja, bi afwahihim. Betapa lemahnya kan, macam kita nak tiup benda pakai mulut je kan. Betapa lemahnya usaha mereka tu. Wa ya'ballah, tapi Allah enggan. Allah tidak menghendaki apa yang mereka kehendaki. Apa yang Allah nak? Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala nak menyempurnakan cahayanya. Kata para ulama ketika mentafsirkan yutimma nurahu ni, ada yang kata menyempurnakan agama. Tapi lebih daripada itu, agama ni dia akan sempurna kan. Dia memang dah sempurna kan dalam surah apa Al-yawma akmaltu lakum dinakum tu. Tetapi dekat sini konteks ayat ni adalah menyebarkan. Allah nak sebarkan agama ni. Kalian halanglah macam mana pun, kalian buatlah macam mana pun supaya orang tak mendengar, orang tak percaya Nabi, benda tu akan sampai juga. Puan-puan pernah halang cahaya tak? Katakanlah kita buka lampu kan, kita paling-paling lah kita nak tutup cahaya tu, benda yang paling kita boleh buat pun kita kena balut lampu tu dengan balutan yang sempurna kan, dengan plastik yang gelap ataupun dengan even plastik pun tak boleh. Kita kena balut cahaya lampu kita tu dengan apa kita panggil, saya tak ingat lah perkataan sains je. Maksudnya susah lah nak tutup cahaya. Kita kena tutup sumbernya terus, baru kita boleh tutup cahaya kan. Jadi cahaya ni kita tutuplah macam mana pun, Allah kata Allah nak sempurnakan, dia kata sebar juga. Walau karihal kafir, walaupun tidak disukai oleh orang yang kafirun. Jadi sia-sia lah sebenarnya, sia-sia keinginan mereka, yuridun, walaupun mereka mahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya kehendak mengatasi keinginan-keinginan manusia. Macam mana pun manusia tu menginginkan kan. Okay, baik. Kita nak tengok pula ayat. Bila Allah kata Allah enggan,
diikuti dengan ayat seterusnya yang lebih menekankan, ataupun ayat 33 ni dia seakan-akan mentafsirkan ayat 32. Bila Allah kata Allah enggan mengikuti kehendak orang kafir pada ayat yang tadi tu. Allah SWT tekankan dalam ayat 33, huwallazi arsala rasulahu. Dengan ini Allah SWT sempurnakan bagaimana? Antara caranya adalah huwallazi arsala rasulahu. Dialah yang menghantar rasulnya. Bil huda, dengan hidayah. Wa dinil haq, dengan agama yang benar. Liyudhhirahu ala kullih walau karihal musyrikun. Ini ayat ni kita biasa dengar lah, terutama dalam orang nak mulakan ceramah, orang suka pakai ayat ni, ataupun nak mulakan khutbah pun orang pakai ayat ni juga. Allah SWT kata dialah yang menghantar rasulnya dengan huda. Huda ni boleh ditafsirkan banyak lah. Ada yang kata Al-Quran, ada yang kata ajaran Islam. Tapi disebut di sini wadinil haq, dan agama yang benar. Ni agama Islam lah ni. Dua benda ni, dua perkara ini dihantar, dia ada tiga. Arsalah rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan hidayah dan agama yang benar. Rasul ni dihantar dengan dua perkara. Liyudhhirahu, untuk apa? Untuk menzahirkan. Tadi yutim manurahu kan, menyempurnakan cahayanya kan. Ini menzahirkan. Kamu tutuplah macam mana pun, Allah kata Allah nak zahirkan, kamu akan nampak juga kan. Ataupun kalau tengok tafsiran dekat sini, dimenangkan di atas agama-agama lain. Ada yang kata Allah nak mengangkat agama Islam ni, satu hari nanti dia akan above any kind of religion. Yudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai ini. Kat sini Allah pakai perkataan musyrik pula. Jadi al-kafirun kan, walau karihal kafirun, yang mana meliputi semua jenis orang yang mengingkari. Kat sini musyrik sebab apa? Tadi kafir kan. Kafir ni maksudnya apa? Kafarah datang daripada perkataan Arab yang bermaksud menutup. Macam petani kan dipanggil sebagai kafir. Petani dipanggil sebagai kafir sebab dia menutup tanah. Betul kan saya? Kalau bahasa Arab, macam mana petani dalam bahasa Arab? Tapi datang daripada perkataan yang sama, dia menutup biji benih tu dengan tanah. Jadi perbuatan menutup tu kafir lah. Tapi musyrik ni apa? Syirik, menduakan Allah. Ataupun dia menolak. Jadi dalam konteks ayat ni, orang yang menolak agama yang benar tu. Orang yang menolak hidayah. Dia dah dapat tapi dia tolak. And, walau karihal musyrikun. Jadi apa kita belajar kan? Tadi Allah SWT sebut menyempurnakan agama ni. Sifat cahaya ni memancar. Sifat cahaya ni dia menerangi yang gelap. Malam disebut sebagai kafir juga sebenarnya, malam. Sebab dia menutup cahaya. Jadi Allah SWT menjadikan cahaya itu menerangi yang gelap. Dalam kegelapan yang paling gelap lah, puan-puan, kita sangat memerlukan cahaya. Kalau terang benderang, pernah dengar tak peribahasa Melayu? Bagai, betul, sudah terang lagi bersuluh. Kan? Dah lah terang, kita nak suluh lampu buat apa? Tak guna kan? Itu peribahasa Melayu. Jadi bila cahaya ni bermanfaat? Bila gelap. Jadi Allah SWT kata sifat agama Islam ni, sifat kebenarannya, sifat ajarannya tu ibarat cahaya. Jadi kadang-kadang kalau kita rasa gelap dalam hidup kita, kita rasa macam lost. Macam tu kadang-kadang ada orang diuji dengan family yang berantakan, masalah, ataupun tak senang hati ke, sempit kehidupan ke, cari balik cahaya tu.
kan, kegelapan tu. Itu dalam untuk tadabbur untuk diri kita kan. Dan bila kita tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat agama ini ataupun akan menzahirkan agama ini, jadi kita sebagai umat Islam tak boleh menjadi orang yang putus asa. Cumanya kan, walaupun kita nampak terutama dalam konteks Malaysia lah, yang mana kita duduk dalam masyarakat majmuk, kita hidup dalam masyarakat yang ada banyak agama kan. Kita sebagai orang Islam, kita sendiri kena tahu agama kita apa. Kalau kita betul nak liyudhhirahu ala dini kulli, nak jadi menangkan agama ni atas yang agama-agama lain, kita kena faham juga lah apa arsalah rasulahu tu. Kita kena faham risalah tu. Kita kena faham hidayah tu apa. Kita kena faham dinul haq tu apa. Kita faham tiga-tiga ni dan kita amalkan, kita tunjukkan, kita hidupkan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, barulah masyarakat ataupun barulah agama-agama lain di luar sana akan faham liyudhhirahu ala dini kulli. Dia jadi masalah bila kita tak buat, kita tak amalkan, kita tak faham, lepas tu kita harap orang lain faham. Kan? Ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sebab konteks ayat ni Rasulullah SAW dan para sahabat ada orang yang sangat-sangat memahami risalah, sangat memahami hidayah, sangat memahami agama yang hak mereka menunjukkan dalam akhlak mereka. Sehinggalah akhir sekali Fathul Mekah dan Islam, negara Islam tertegak dan tersebar pula tu kan. Lepas 8 Hijrah tu Fathul Mekah, Islam tersebar daripada negeri ke negeri, perang Hunain, perang Tabuk dan sebagainya. Rasulullah meninggal pun terus tersebar kan. Jadi kenapa tersebar? Sebab mereka faham. Mereka faham bahawa sifat agama ini tu ibarat memancar, dan mereka faham bahawa kalau kita betul-betul menghayati agama kita ni, orang akan nampak juga satu hari nanti kan. Jadi itulah dia sedikit perkara yang kita faham. Bila kita sebut agama Islam akan menang, agama Islam akan menang kan. Bunyi macam senang kan. Bunyi macam hebatlah agama Islam ni. Betul, memang agama Islam hebat. Memang agama Islam ni akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah janji-janji Allah. Tetapi kita muhasabah diri kita. Nanti kita akan tanya, bila pertolongan Allah akan sampai? Kita tanya, kenapa umat Islam merosot keadaan dia? Kenapa umat Islam mundur? Kita tengoklah, kita embody tak message ayat 32-33 ni? Kan? Kita faham tak apa, kita menjiwai tak sifat cahaya? Sifat cahaya tu. Kita ada satu kebenaran, kita berusaha untuk amalkan, hargai, kemudian kita pancarkan ke orang lain. Kita share dengan orang. Kita ajak orang lain untuk menghargai sama cahaya tu. Jangan simpan untuk kita seorang. Kan? Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang menjadikan agama Islam ni naik ke atas. Jadi kita nak jadi orang-orang macam tu kan. Tapi dalam konteks masing-masing lah. Contoh Kak Fatihah. Kak Fatihah ada anak kan. Kak Fatihah menjadi orang yang memancarkan agama tu dalam keluarga, ke anak-anak, mendidik anak. Azira dengan syarikat Alif Quran dia. Dia boleh buat macam-macam tu kan. Kak Mal, walaupun Kak Mal kerja dekat bidang management ke apa ke, boleh menjadikan Islam tu nampak dekat situ dengan cara kerjanya, dengan kejujuran, dengan efisiensi, tak curi tulang. Semua tu akan akhir sekali orang akan tanya, oh kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia ni hebat? Kenapa dia cemerlang? Oh rupanya sebab agama Islam ajar. Dan itu dari sudut dakwah dengan lisan al-hal lah, dengan pribadi kita. Tapi dakwah dari sudut lisan pun kena belajar juga. Belajar agama kita, buat tu ajarkan kepada orang.
mula-mula ajar dekat keluarga terdekat, lepas tu ajar dekat masyarakat dan sebagainya, sehinggalah akhirnya agama Islam ni boleh dinikmati oleh semua orang. Okay, wallahualam. Ada soalan, ada tambahan, boleh kongsi bersama.